Jadi siri Samsung Galaxy S26 dah diumumkan pada acara Galaxy Unpacked kali ni. Tapi berbanding terima perubahan besar, siri flagship Samsung baru ni masih terima perubahan yang minima dari segi spesifikasi, sama macam tahun-tahun sebelum ni. Cuma apa yang jelas berubah adalah dari segi rekaan. Semua model kini ada ditambah macam berpulau dekat kamera dia, jadi reka bentuk kali ni nampak lebih barulah kalau nak bandingkan perubahan dari S24 ke S25. Untuk model Ultra pun, reka bentuk dia pun dah kurang berkotak sebab bucu lebih bulat. Jadi kalau sekali pandang memang agak sukar nak bezakan sekarang mana satu model S26 Ultra, mana satu S26 biasa sebab semua memang nampak sama. Nak bezakan hanya boleh tahu dari saiz. Dan disebabkan itu juga S26 Ultra ni macam dah di downgrade sikit. Ia kini guna armor aluminium sama macam model lain dalam siri. Dan ia tak ada lagi titanium macam sebelum ni. Jadi mungkin Galaxy S26 Ultra kurang lasak macam model sebelum ni. Tapi langkah ni tak pelik lah sebab sama macam apa yang Apple buat dekat iPhone 17 Pro Max dari titanium beralih ke aluminium. Kemudian kalau nak bercakap tentang specs, selain daripada chip baru memang tak banyak perubahan. Belum lagi untuk model S26 biasa dan juga S26 Plus. Setup kamera masih sama, tak berubah sejak Galaxy S22 dan S22 Plus model 4 tahun lepas. Kemudian untuk Galaxy S26 Ultra, kiraan megapiksel juga masih sama dekat semua kamera. Cuma apa yang berubah adalah pada bukaan aperture dia, yang mana kamera utama 200 megapiksel kini ada aperture f1.4 dan kamera telefoto 50 megapiksel ada aperture f2.9 yang sepatutnya boleh tangkap lebih banyak cahaya, berikan hasil image yang lagi cerah. Memang tak dinafikan Samsung punya kamera masih antara yang terbaik dalam kategori flagship. Tapi kalau nak banding dengan phone lain, penawaran spek Samsung macam agak ketinggalan. Macam contoh Oppo Find X9 Pro ataupun Vivo X9 Pro ada kamera telefoto periskop sampai 200 megapiksel dengan zoom lagi baik. Lepas tu guna bateri silicon carbon dengan kapasiti lagi besar 6000-7000 mAh. Samsung masih lagi guna 5000 mAh untuk model Ultra mereka. Ini kapasiti yang dah digunakan pakai sejak model Ultra pertama, Galaxy S20 Ultra tahun 2020. Jadi bayangkan dah berapa lama Samsung pakai bateri yang sama. Tapi saya tak bolehlah nak cakap pelancaran kali ni semuanya bosan sebab Samsung ada juga perkenalkan ciri baru iaitu privacy display. Ini saya rasakan inovasi paling menarik yang Samsung perkenalkan sejak sekian lama dekat telefon pintar mereka. Sebab memang bantu tingkatkan privacy pengguna lah bila guna phone dekat tempat awam. Lagi-lagi kalau guna apps bank ke atau buka galeri. Tak adalah orang yang nampak. Cuma yang tak berapa best, ciri ni hanya ada dekat model Ultra je dan agak pelik juga kenapa Samsung tak buatkan ciri ni standard dekat semua model. Jadi kalau korang nakkan ciri privacy display, memang kena dapatkan model X26 Ultra je. Tapi harapnya ciri ni akan ada jugalah untuk semua model flagship Samsung akan datang. Lagi satu benda yang saya nak highlight dekat siri Galaxy S26 ni, dia ada super steady video dengan horizontal lock. Ciri ni bolehkan korang untuk rakam video yang lagi stabil. Tak kira kalau korang rakam video tu berpusing, video tetap akan dalam paksi yang betul sebab dia kunci frame supaya video kekal lagi stabil. Lepas tu Galaxy One UI 8.5 pun datang dengan banyak ciri pintar yang mudahkan hidup kita. Macam contoh ada Now Nudge yang boleh bagi cadangan atau tindakan yang sesuai dan ada juga Agentic AI. Jadi korang boleh book terus Uber dari Gemini, tak perlu buka apps pun. Lepas tu Circle to Search pun dah dipertingkat, boleh kenal pasti lagi banyak objek serentak. Kemudian ada juga Creative Studio untuk edit image guna prompt. Dan akhir sekali ada call screening baru yang bantu korang untuk tapis call. Jadi untuk pelajaran kali ini, Samsung masih lagi banyak bergantung pada ciri dan juga AI banding berikan peningkatan specs yang signifikan dekat flagship mereka. Ibarat Samsung lancarkan phone yang sama sejak beberapa tahun lepas. Tapi walaupun specs tak banyak berubah, harga Galaxy S26 ni meningkat merentas semua model. Galaxy S26 bermula RM4,399 untuk storan 25GB, S26 Plus bermula RM5,399 untuk storan 25GB juga dan Galaxy S26 Ultra bermula RM6,799. Dengan harga yang jauh lagi mahal, saya rasa memang agak sukar untuk Samsung bersaing dengan phone flagship lain yang boleh tawarkan specs jauh lagi baik. Tapi apa pula pendapat korang? Adakah korang akan dapatkan siri Galaxy S26 baru ni ataupun memang dah pre-order terus selepas pelancaran dia? Cuba komen kat bawah. Okey, setakat itu saja untuk video kali ni. Kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan like dan subscribe saluran YouTube Suara BM dan follow kami juga di platform lain macam Facebook, Instagram dan juga TikTok. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Bye!